Malaysia ke? Taklah, Rina lambat lagi balik Malaysia korang. Rina memang akan berada di Indonesia untuk jangka masa yang lama. Rasa dia tak boleh nak fokus. I'm real life, so it's not even my problem. Rina live dengan orang random. Tak nak lah, Rina nak balik dah ni. Rina live sekejap ni nak bagi tahu korang supaya korang tengok konten ni. Faham tak? Rina nak 100k within 24 hours. I dare you guys. Please buat video banyak. Ya, Rina ada banyak gila. Taklah banyak gila konten, tapi Rina ada dalam lagi 3 draft. Yang footage tu Rina tak dapat nak bagi dekat editor sebab line dekat sini tak bagi kerja sama. Rina pun tak tahu nak buat macam mana. Amri, should I? Jom. Balik jalan sebenarnya. Rina comel konten dah tengok. Wah, terima kasih akak. Saya love akak. Dia nak tengok konten Rina, I love you. Nak tengok sekeliling. Ngapain lo? Untuk apa tengok sekeliling? Konten best. Thank you. Rina kan YouTuber terbaik. Konten yang Rina hidangkan memang best. Tak best tu bukan konten Rina lah cuy. Amri tak nak, nanti Aisyah marah. Mana cuba macam mana Amri? Tak reti. Fine drop in guys. Ceritakan pada bintang-bintang. Korang Rina tak jumpa Amri. Macam mana invite dia? Tengok mata Dina dah tak boleh buka mata. Jom. Biar lelaki. Amri suruh add. Cuba Amri yang add kita orang. Lebih pelik badannya akak. Apa iya? Memang lahir pergi. Dia dekat Boyan ya? Enggak. Tidak. Kalian di sini. Dah bayar? Ucap. Lepas sini loh. Balik juga. Okay, tak apa dah. Nak ada kedai tu ni. Pergi minta gula kat dia. Kalau nak lah. Korang nak balik dah daripada nongkrong. Korang kat larat aku ni. I'm too old for this. I'm too old. Santai. Dia tak percaya aku sebab aku dah ngantuk. Itulah. Betul. Jangan. Takut masuk lupa. Betul. Ceritakan pada bintang-bintang. 3.9k dalam ni. Tengok konten Rina. Rina tak nak cakap banyak. Seorang kena hati motor. Seorang kena sumbang 1 view. Dah nak balik ni. Okay lah korang. Bye. Nanti kalau Rina rajin, Rina buat live dekat rumah.